Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurin Ayuni Damira binti Sabri, Pengawas Pusat Sumber Sekolah Menengah Sains Selangor. Pada hari ini, saya ingin berkongsi serba sedikit tentang sebuah buku yang bertajuk Takdir Penentu Segalanya, karya Atira Natasha yang diterbitkan oleh Buku Prima Sendirian Berhad pada tahun 2007. Buku ini mengisahkan tentang seorang budak lelaki bernama Nazim yang dibesarkan oleh atuk dan neneknya sejak dia dilahirkan. Namun, ketika Nazim berusia 6 tahun, ibunya Puan Akilah dan ayahnya Encik Zamsuri datang ke kampung untuk membawanya pulang ke bandar. Sejak Nazim tinggal di bandar, kehidupannya menjadi sukar kerana terdapat banyak cabaran dan dugaan yang datang tanpa henti. Antaranya, sifat pilih kasih daripada ibunya dan sifat dengki daripada abangnya Nazir. Namun, Nazim tidak pernah mengalah dan berputus asa. Justru, Nazim menjadikan cabaran dan dugaan tersebut sebagai sebuah pengajaran untuk menjadikan dirinya lebih baik. Namun, terdapat satu dugaan yang sukar diharungi oleh Nazim, iaitu kehilangan adik perumpamannya Fatihah. Kehilangan adik perumpamannya Fatihah merupakan akibat daripada sifat pilih kasih oleh ibunya. Kesimpulannya, kita boleh lihat bahawasanya sifat pilih kasih antara anak-anak dalam sebuah keluarga merupakan elemen negatif yang tidak patut kita jadikan teladan. Kita perlulah menyayangi anak-anak kita seperti menatang minyak yang penuh secara adil dan saksama. Untuk pengetahuan semua, anda boleh membaca buku ini di Pusat Sumber Sekolah. Buku ini dikategorikan di bawah kategori buku fiksyen bahasa Melayu. Akhir kata daripada saya, jom baca bersama, nikmati saat ini. Sekian, terima kasih.